Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam pintar KDRI. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam forum yang bertajuk Artificial Intelligence AI dalam pendidikan membantu atau mengancam. Sebelum kita memulakan forum ini, izinkan saya memperkenalkan barisan panel jemputan serta moderator kita pada hari ini. Yang berusaha Dr. Aiman Daniel bin Muhammad Azman, pensyarah Institut Pendidikan Guru. Yang berusaha Puan Atikah Amira binti Ahmad Farid Termizi, Pegawai Pendidikan Negeri Terengganu. Yang dihormati Saudara Adam Haris bin Cik Seman yang di-Pertua Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail dan hadirin yang dihormati sekalian. Bagi memastikan forum ini berjalan dengan lancar, kita juga bertuah kerana sesi perbincangan hari ini akan dikendalikan oleh Saudara Nur Iman Julia Zulaika binti Muhammad Rosli, individu yang berpengalaman dalam mengumpas isu-isu semasa berkaitan pendidikan dan teknologi. Dengan kebolehan beliau dalam mengendalikan pembincangan yang bernas dan dinamik, saya yakin forum ini akan menjadi lebih menarik dan bermanfaat. Oleh itu, tanpa melengahkan masa, saya dengan sukacitanya menjemput Saudari Nur Iman Julia Zulaika binti Muhammad Rosli untuk mengendalikan forum ini. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudari pengerusi majlis kita yang cantik bergaya kita pada hari ini. Hadirin hadirat yang saya hormati, pada hari ini saya Nur Iman Julia Zulaika binti Muhammad Rosli selaku moderator anda bagi forum kita pada hari ini. Jadi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan tetamu khas kita pada kali ini yang segak bergaya, malas cantik juga. Jadi, panel pertama kita pada hari ini, Dr. Aiman Daniel bin Muhammad Azman selaku pensyarah Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Bahasa Melayu. Beliau telah berkhidmat selama 15 tahun di IPGM tersebut. Jadi, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Okey, baiklah, bagaimana keadaan Doktor pada ini? Sihat Doktor? Alhamdulillah sihat walaupun sedikit rasa nak demam. Saya bunyi ceritalah, Doktor baru je sampai ke bumi KDRI ni pada jam 7 pagi. Macam mana tu Doktor? Oh betul, saya sampai kat sini pada pukul 7 pagi setelah bertolak daripada negeri Perak sebab di sana pun ada forum pada pukul 8 malam kemarin. Wah, sangat aktif juga Doktor ya. Baiklah, terima kasih Doktor. Jadi, panel kedua kita pada hari ini ialah yang berusaha Puan Atikah Amira binti Ahmad Farid Termizi selaku Pegawai Pendidikan Negeri Terengganu. Beliau juga berasal dari negeri Perak dan telah berkhidmat selama 10 tahun. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam saudari. Okay, Puan sihat hari ini? Agak demam sikit tapi saya usaha datang ke sini. Jadi Puan, saya nak tanyalah. Saya rasa saya pernah nampak Puan ni. Saya dengar cerita Puan telah kali kedua hadir ke forum kita di KDRI ini. Betul tak Puan? Betul. Saya pernah datang pada tahun lepas tak silap saya. Betul lah. Kini tak silap tengoklah saya kan. Jadi, terima kasih Puan. Baiklah, panel yang ketiga pula yang saya hormati, Saudara Adam Haris bin Cik Seman selaku yang di-Pertua Jawatankuasa Perwakilan Pelajar IPGM KDRI. Baiklah. Assalamualaikum saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya nak tanya sikitlah kepada saudara Adam. Boleh. Apakah perasaan saudara selepas dilantik sebagai yang di-Pertua JPP IPGM KDRI? Okey, bismillah. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua siswa-siswi guru IPGM KDRI kerana memberi peluang sekali lagi kepada saya untuk menjadi YDP JPP di KDRI sesi 2025-2026 insya-Allah.
Alhamdulillah, terima kasih. Nampaknya semua tetamu khas kita hari ini memang pemimpin yang sangat berwibawa dan berdedikasi lah. Jadi semua pelajar harus mencontohi mereka. Baiklah, tanpa kita melengahkan masa, para hadirin yang saya hormati semua, hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat hangat lah bagi tahun ini. Kerana isu ini amat secara mengglobal, kerana isu ini sangat pentinglah untuk kita dibahaskan kerana ia melibatkan pelajar. Jadi tajuknya ialah Artificial Intelligence. Sama ada ia mengancam atau membantu para pelajar. Jadi doktor, Ya, saya. seperti yang kita semua tahu kan, AI ni dia telah berkembang pesat Betul. dan memberi banyak impak lah kepada pelbagai sektor. Ya, betul. Contohnya sektor perindustrian lah di negara kita. Bukan sahaja Malaysia yang menggunakan teknologi AI ni, malah digunakan juga di negara-negara yang maju. Contohnya Jepun, China dan Amerika Syarikat. Betul tak doktor? Betul. Jadi, tanpa membuang masa, saya ingin tujukan satu soalan kepada para panel semua. Jadi, soalannya berbunyi, apakah manfaat utama yang diperoleh individu apabila menggunakan aplikasi AI dalam pembelajaran mereka, dan bagaimana AI ni dia dapat membantu pelajar mencapai objektif mereka? Silakan doktor. Baiklah. Terima kasih kepada saudari moderator kita pada hari ini yang berusaha, Puan Atikah, Pegawai Pendidikan Negeri Terengganu, dan saudara Adam Haris sebagai YDP JPP sesi yang terbaru ni, dan hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian. Baik. Bagi soalan tersebut, antara manfaat yang kita peroleh khususnya sebagai pelajar ialah dapat membantu pelajar dalam mencari maklumat. Khususnya di IPG kita ada pentaksiran berterusan. Betul Adam? Okey, jadi melalui pentaksiran berterusan ni, pelajar dapat mencari maklumat melalui ChatGPT, contohnya Perplexity, Copilot dan lain-lain lah. Dan saya rasa ini boleh membantu mereka dalam menyelesaikan tugasan PB sebelum tarikh akhir lah. Maksudnya lebih cepat kerana maklumat dapat dicapai dengan lebih pantas. Selain itu, saya bagi contoh lah dalam bidang perniagaan contohnya. Contoh kita ada chatbot ataupun balasan komputer di mana pelanggan dalam contohnya aplikasi TikTok membeli, dan sekiranya ada soalan yang ingin diajukan kepada penjual tu, hanya bot je yang balas. Jadi ianya memudahkanlah urusan harian kita. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Aiman Daniel atas hujah-hujah yang dinyatakan oleh beliau sebentar tadi. Saya boleh katakan bahawa saya juga sebagai pelajar amat menyokong hujah-hujah beliau. Jadi kita bergerak pula kepada panel kedua kita pada hari ini yang cantik lagi bergaya. Puan Atikah Abira, silakan Puan. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator kita Nur Iman Julia, yang berusaha Dr. Aiman Daniel, dan yang dihormati saudara Adam selaku YDP JPP 2526 dan para hadirin yang dikasihi sekalian. Baik, bagi menjawab persoalan yang diajukan sebentar tadi, pada pendapat saya, antara kebaikannya ialah dapat membantu pelajar yang tinggal di luar bandar. Hal ini kerana pelajar yang di luar bandar ini suka mendapatkan maklumat. Mereka suka ke sekolah, ada yang perlu menaiki bot ke sekolah. Jadi dengan wujudnya AI, mungkin mereka boleh memudahkan mereka untuk mencari maklumat di dalam internet. Mencari nota, mencari video rujukan. Mereka juga boleh menggunakan ChatGPT untuk bertanyakan soalan dan mendapat maklumat dengan lebih pantas tanpa mereka pergi ke perpustakaan, dan ini dapat menjimatkan kos mereka. Okey, itu sahaja pendapat yang saya dapat berikan. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Puan Atikah Amira saya ucapkan. Jadi amat benar sekali lah hujah-hujah yang dinyatakan oleh pihak Puan. Jadi dari pandangan saya memang betul lah apa Puan Atikah Amira cakap. Tidak semua pelajar di setiap sekolah ni dia berkemampuan yang lebih tinggi. Ada pelajar yang tinggal dalam kawasan pedalaman, betul kan Puan? Contohnya murid-murid sekolah orang asli kan. Jadi seperti yang kita tahu, tidak semua sekolah senang ataupun menyediakan perkhidmatan yang kondusif seperti perpustakaan. Jadi dengan adanya teknologi di hujung jari ni, mereka boleh cari apa-apa maklumat yang mereka mahukan lah. Betul tak Puan?
Baiklah, terima kasih Puan. Jadi panel yang ketiga pula, Saudara Adam Haris bin Encik Ismail. Silakan saudara. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator kita pada hari ini yang cantik dan jelita pada hari ini ya, iaitu saudari Julia. Okey, yang dihormati Dr. Aiman Daniel, pensyarah IPGM Bahasa Melayu, dan yang saya hormati Puan Atikah Amira, Pegawai Pendidikan Negeri Terengganu. Kita berjumpa lagi ya Puan. Tahun lepas kita dah berjumpa, kali ini ada rezeki lagi, kita dapat berjumpa lagi hari ini insya-Allah. Jadi, dan yang saya hormati siswa-siswi guru sekalian. Jadi insya-Allah untuk persoalan yang diajukan tadi, pada pendapat saya sangat bersetuju dengan pandangan Doktor dan Puan yang mereka boleh dikatakan maklumat-maklumat yang dilontarkan itu ialah bernas-bernas semualah. Ya, insya-Allah. Jadi pada pendapat saya pula, memang benar AI ini memberi banyak manfaat kepada kami semualah sebagai siswa-siswi guru. Seperti yang dikatakan oleh doktor, saya yakin doktor ada banyak persamaan lah antara kita kerana doktor merupakan pensyarah di IPG. Jadi doktor lebih mengenali pelajar-pelajar doktor kan. Jadi samalah juga seperti kami di sini sebagai pelajar IPGM KDRI. Kami banyak menggunakan aplikasi AI yang banyak membantu kami untuk menyiapkan tugasan-tugasan pentaksiran berterusan. Betul kan semua kan? Jadinya aplikasi AI ini banyak memberi manfaat kerana kita dapat memperolehi maklumat-maklumat berkaitan dengan soalan-soalan yang diajukan ataupun yang tertera dalam maklumat kursus yang perlu kita lakukan ya. Dan apabila kita ingin mendapatkan maklumat itu dengan cepat dan pantas, kita boleh mendapatkannya melalui aplikasi seperti ChatGPT, Perplexity, Copilot dan sebagainya lah. Jadi AI ini banyak membantu memudahkan urusan dan kerja-kerja para pelajar dan siswa-siswi guru lah untuk menyiapkan tugasan mereka. Itu sahaja pendapat saya serahkan kembali kepada moderator kita insya-Allah. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Adam. Nampaknya para siswa dan siswa guru, kita boleh tengoklah bahawa YDP Adam ni telah menyuarakan suara pelajar tentang penggunaan AI ni, bahawa ia dapat membantu para pelajar lah dalam membuat kerja-kerja ataupun assignment yang diberikan oleh pensyarah masing-masing. Jadi disebabkan oleh kita kesuntukan masa kerana Dr. Aiman juga perlu bergerak ke lapangan terbang pada jam 4 petang kejap lagi. Jadi kita akan ajukan pula kepada soalan yang kedua. Okey, soalan ini amat hangat jugalah doktor. Jadi saya juga berpendapat bahawa soalan ini amat penting kerana saya juga perlukan jawapan sebagai saya seorang pelajar. Jadi soalan dia berbunyi macam ni doktor. Bagaimanakah AI ni dia boleh memberi kesan yang negatif kepada peranan individu dalam kehidupan seharian, dan apakah risiko jika pelajar atau individu lain terlalu bergantung kepada teknologi AI ini? Silakan Dr. Aiman. Okey, terima kasih saudari moderator. Baik. Semua takut yang soalan ni sebab yelah, semua kan guna ChatGPT kan? Okey, baik. Antara kelemahan ataupun keburukan apabila seseorang itu bergantung kepada AI sepenuhnya ialah menyebabkan kognitif mereka ataupun pemikiran mereka terbantut. Kerana mereka dapat tugasan dan mereka hanya copy paste tanpa mengenal konsep dan tahu apa yang soalan itu nak. Jadi ini juga menyukarkan pihak kami sebagai pensyarah lah. Kerana kita tidak dapat menilai sama ada pelajar tu mahir ataupun tidak dalam pelajaran dan lain-lain lah. Jadi nasihat saya lah kepada siswa-siswi guru sekalian, kepada YDP juga dan kepada moderator, kita boleh gunakan ChatGPT sebagai panduan, tetapi jangan bergantung sepenuhnya untuk menyiapkan kerja kita. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Aiman, saya ucapkan. Nampaknya saya rasa para siswa dan siswi guru amat terdiam ya lepas terdengar hujah-hujah Dr. Aiman. Kerana saya boleh katakan, sebagai saya pun seorang pelajar, saya dapat melihat bahawa majoriti kebanyakan pelajar kita ni dia tidak membaca buku. Dia hanya terlalu bergantung kepada teknologi AI. Betul. Saya pun mengaku saya pun tidak suka baca buku lah.
Jadi, okay, kita bergerak pula kepada panel yang kedua kita, Puan Atika Amira. Silakan Puan. Okay, terima kasih buat moderator kita, Saudari Norman Julia. Dan untuk pengetahuan Dr. Aiman dan juga Saudara Adam, pada pandangan saya, keburukan AI adalah ia dapat menjejaskan kesantunan berkomunikasi. Contohnya chatbot dalam aplikasi TikTok. Ia akan mengurangkan hubungan antara penjual dan juga pembeli. Jadi disebabkan ini kurangnya interaksi sesama penjual. Jadi ini menyebabkan interaksi kurang mesra kerana pelanggan hanya berkomunikasi dengan AI semata-mata yang tiada sebarang perasaan. Jadi ini dapat menimbulkan kerisauan dan juga menjatuhkan imej sesebuah organisasi itulah. Baik, itu sajalah pandangan saya. Saudari faham ke? Faham Puan, faham. Baik. Faham, Alhamdulillah faham. Okey, saya serahkan kepada moderator kita. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Atika Amira. Memang sangat bernas lah. Saya sokong 100% hujah Puan Atika seperti tadi. Jadi jom kita tanyakan pula kepada saudara yang handsome kita pada hari ini, iaitu Saudara Adam Haris. Jadi silakan saudara. Baiklah, terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, iaitu Iman Julia. Sebenarnya soalan ini agak panas je sebenarnya, Doktor. Ya, betul saudara. Allah Akbar. Berpeluh saya kat dalam bila dengar soalan macam ni. Maklumlah saya juga merupakan seorang pengguna AI ini, pengguna sejati. Jadi memang tidak dapat kita nafikanlah, setiap kelebihan pasti ada kekurangan tersendirilah. Seperti mana yang kita tahu, ramai pelajar atau siswa-siswi guru yang menyiapkan tugasan pentaksiran berterusan mereka tanpa mereka mengulang kaji pun mengenai mata pelajaran tersebut. Mereka hanya salin dan tampal soalan pentaksiran berterusan tersebut dalam aplikasi seperti ChatGPT atau Perplexity dan hanya membiarkan aplikasi tersebut menyiapkan tugasan mereka tanpa mereka kaji. Dan kemudian bila aplikasi tersebut memberikan maklumat mengenai pentaksiran berterusan tersebut, mereka tidak baca dah. Betul tak? Saya tahu. Saya pun setuju dengan saudara. Jadi mereka hanya salin dan tampal dan hantar begitu sahaja. Mereka hanya setkan dalam medan mereka, mereka hanya ingin menyiapkan tugasan tersebut. Mereka hanya ingin mendapatkan markah untuk pentaksiran berterusan tersebut tanpa fikirkan kesan yang akan mereka hadapi di masa akan datang. Apakah kesannya? Kesannya ialah mereka tidak akan ataupun mereka tidak dapat menimba satu pun ilmu pengetahuan. Sebab apa? Mereka hanya salin dan tampal je kerja mereka. Takut tu. Jadi macam mana doktor sebagai seorang pensyarah di IPG, betul ke? Pernah ke berlaku ini doktor? Saya yakin doktor merupakan seorang pensyarah yang hebat lah. Di mana bila pelajar-pelajar doktor menghantar tugasan pentaksiran berterusan, mesti doktor dapat bezakan mana satu AI, mana satu yang bukan AI. Betul tak doktor? Betul. Okey. Jadi kamu semua jangan main-main ya dengan pensyarah-pensyarah, lebih-lebih lagi yang ada level doktor ni. Jangan main-main, mereka dapat beza macam tu je. Macam mana puan? Setuju tak dengan saya? Setuju saya. Jadi begitulah antara kelemahan apabila kita terlalu bergantung dengan aplikasi AI ini. Kita hanya apabila kita terlalu bergantung, kita hanya ingin menyiapkan tugasan tetapi tidak ingin menimba ilmu pengetahuan. Itulah salah satu kelemahan lah. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya serahkan balik kepada moderator kita, insyaAllah. Terima kasih saya ucapkan kepada Adam Haris. Sangat berpeluh ya saya dengar hujah saudara ni. Tapi sebelum tu lah saudara kan, saya nak tanya dekat saudara ni. Memanglah AI ni majoriti pelajar gunakan. Tapi selepas saya dengar hujah-hujah saudara ni, saya nak tanya sedikit lah. Saudara tak pernah baca buku ke?
Okey, baiklah. Terima kasih kepada saudari moderator kita atas soalan yang diajukan. Baiklah. Memang tipulah kalau saya kata saya tidak pernah baca buku. Saya pernah baca buku. Tapi apabila kita berada di zaman teknologi, kebanyakannya kita belajar menggunakan komputer dan internet dan sebagainya lah. Okay, saya pun mengaku saya belajar atau menyiapkan tugasan saya menggunakan ChatGPT atau Perplexity. Tetapi bezanya saya tidak membiarkan AI tersebut membuatkan kerja saya 100%. Apabila AI tersebut atau aplikasi tersebut mengeluarkan maklumat-maklumat mengenai apa yang saya inginkan, saya akan baca balik. Saya akan kaji balik betul ke maklumat yang AI itu berikan kepada saya. Dan jika maklumat itu betul, saya akan study lebih mendalam lagi. Akan mempelajari lebih mendalam lagi lah. Jadi, saya bukannya jenis yang salin dan tampal sahaja. Saya akan baca balik. Okey, itu saja. Menjawab ke persoalan saya? Menjawab. Jawab saudara. Okey, terima kasih saudara. Jadi, setelah kita dengar hujah-hujah saudara, nampak sangat memang kita tak salah pilih lah. Dia sebagai YDP IPJM KDRI. Kita tengok macam mana dia buat kerja kan. Sangat berdedikasi dan berwibawa lah. Guna AI pun 50% je. Jadi betul lah kita katakan dunia semakin maju dan peredaran juga semakin maju. Teknologi digital juga akan semakin maju lah seiring dengan peredaran zaman sekarang. Tapi dalam pendapat saya, Doktor, Puan, Saudara, pelajar ni harus pandai dalam meneliti perkara yang apa yang baik dan buruk kepada pelajaran mereka. Sebab apa yang kita tahu, saya sebagai wakil pelajar, pendidikan ni amat penting untuk semua orang. Terpulang kepada individu, macam mana mereka memperoleh individu tersebut. Sama ada dengan cara fizikal atau alam maya. Jadi, baiklah, itulah jawapan-jawapan dan hujah-hujah yang dilontarkan sangat bernas oleh panel-panel kita selaku tetamu khas kita pada hari ini. Semoga input yang kita dapat pada hari ini, siswa dan siswi guru semua, kita mampu mentelaah bersama. Dan sekian sahaja forum kita pada hari ini. Saya ucapkanlah terima kasih kepada barisan panel kita kerana sudi hadir kepada forum kita pada hari ini. Saya amat menghargailah jasa-jasa dan kesudian pihak-pihak tetamu khas kita kerana sudi hadir. Baiklah, dengan itu saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada moderator serta barisan panel atas perbincangan yang sangat menarik dan penuh informasi. Daripada forum ini, kita dapat simpulkan bahawa AI merupakan satu alat yang berkuasa dalam memperkasa pendidikan. Namun, ia perlu digunakan secara bijak agar tidak menggantikan peranan guru dan nilai kemanusiaan dalam pembelajaran. Wah cempedak di tepi titi, ambil galah tolong jolokkan. AI canggih, manfaatnya tinggi, bijak guna, ilmu mantapkan. Dengan ini, berakhirlah forum kita pada hari ini. Saya mewakili pihak penganjur mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berusaha, barisan panel jemputan, moderator serta hadirin sekalian atas penyertaan anda. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang berbahagia, Dr. Azman bin Yusuf, Pengarah Institut Pendidikan Guru, Kampus Datuk Razak Ismail,